Ingatkan lagi pada diriku, atau sengaja kamu mau menyakitiku. Ingatkan lagi kali terakhir ku mendengar suaramu bilang padaku rindu. Aku hanya mau dirimu tahu, kau bisa aja telepon selalu. Oh, ku tahu banyak mahu bicara, ku kan selalu ada. Bisa aja telepon selalu. Oh, selalu. Sabar, tenang. Doa yang terbaik untuk Fira. Ha? Pelik pula Fira ni kan. Selalu kalau jumpa doktor, okey je. Ni tiba-tiba pengsan. Pernah tak Fira cerita dengan pasal apa-apa penyakit yang dia ada? Tak ada, Pak. Tak ada, Pak. Sebelum ni dia okey, sihat. Dia kata yang dia happy sekarang ni. Betul ke macam tu? Itu ada makna yang tersirat. Apa maksud wanita ni? Yelah, kalau orang dalam keadaan macam ni, selalunya dia buang terbiat. Dan dah lah tu, kita dekat hospital ni. Saya cakap je, takkan itu pun salah. Saya cakap yang betul lah. Selalu orang macam tu. Orang tua-tua kata. Boleh saya jumpa dengan suami Puan Syafira? Saya suami Syafira. Buat masa sekarang ni, isteri Cik dalam koma. Asal tak siap begini? Fatin tak nak ikut abang, Fatin penat. Fatin, klien dah tunggulah. Abang, apa masalah abang ni? Fatin ni tunang abang tau. Abang suruh Fatin layan semua klien abang semata-mata sebab advertising projek abang tu dah kenapa? Fatin. Abang buat macam ni untuk masa depan kita. Sekarang ni Fatin faham. Abang bawa Fatin datang Bangkok ni, abang bertunang dengan Fatin sebab abang nak dapat lesen. Abang guna Fatin! Abang guna... Mak kau, hutang aku banyak tau. Sekarang ni, No. kau ingat aku dapat duit daripada mana? Kau ingat aku dapat duit daripada mana? Daripada Bogor! Sekarang ni, mak kau tak dapat kerja, kau lah kena kerja untuk dia! Sekarang ni yang Cik Holding tengah tunggu kau, teman dia pergi kelab. Kau jangan lambat, Tak guna! Ya Allah, sayang. Tolonglah sayang, bangunlah. Janganlah buat Abi takut. Sayang, saya nak janji dengan Abi kan. Kita nak buat semua benda bersama dalam bulan Ramadan ni. Kalau saya macam ni, kita nak buat macam mana? Sayang, tolonglah bangun. Kita dah janjikan. Saya dah janji nak hidup bahagia dengan saya kan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Abi minta maaf, sayang. Abi tak patut kesal dengan dugaan Allah ni. Abi janji kita akan hadap semua ni bersama, ya.
Is? Is, bangun Is. Is. Ni, Baba. Baba ada buat pakaian dengan makanan untuk Is. Is kena makan. Dah semalaman Is jaga Fira kan? Is tak nak makan, Bah. Is kan bila Is sedar. Fira dah sedar, tapi kenapa dia tak sedar lagi, Bah? Relax. Sekarang ni Is kena makan. Kalau Is tak makan, Is tak ada tenaga. Bila dah tak ada tenaga, macam mana Is nak jaga Fira? Kalau Is sayangkan Fira, Baba lagi sayang kat Fira sebab dia anak Baba. Jadi sekarang ni kita kena berfikiran positif. Is kena makan. Astaghfirullahaladzim. Is tak patut cakap macam tu depan Fira, Bah. Sayang. Abi janji kan sayang, Abi akan kuat tak sayang? Abi janji. Lepas ni, kita nak exercise, kita jalan je. Tak pun kita jogging slow-slow. Tak payahlah bawa sweet bunny ni, bahaya. Nanti kalau jatuh susah. Tak ada pun larangan yang perempuan pregi ni tak boleh exercise. Doktor sendiri galakkan untuk kita banyak bergerak. Senang bersalin? Betul, banyak bergerak. Maksudnya banyak berjalan, banyak exercise lah. Kalau naik basikal, saya rasa doktor tu kalau mengandung dia sendiri pun takut nak naik basikal ke awak? Takkanlah Habi ni nak biarkan Fira jatuh pula. Cukuplah biar Fira je jatuh hati dekat Habi. Jangan. Apa? Janganlah duduk diam. Alah, okey je lah. Janganlah, nanti kursi tu patah. Kurang je lah. Alah, Habi ni. Nanti jatuhlah, saya risaulah. Siannya dia risau. Biarlah Fira gurau puas-puas dengan Habi. Mana tahu lepas ni tak dapat gurau macam ni lagi, macam mana? Ni kenapa pula ni cakap macam ni? Betul lah. Habi kan pernah cakap. Lah, kita mana tahu untung nasib kita nanti. Dugaan Allah akan selalu datang dalam bentuk yang kita tak duga. Is. Jumpa pun kau kat sini. Nasib baik Cik Izzah bagi tahu kau kat mana. Sabarlah Is. Ni ujian. Kita kena redha. Dulu aku selalu cakap macam ni kat orang bila orang tu kena dugaan. Sabar, redha. Tapi bila kena kat batang hidung sendiri, aku tahu macam mana sakit dia. So sekarang ni, kau lah yang nak kena kuat. Is, macam ni lah. Okay? Kalau kau boleh ubahkan hati dia untuk sayang kau, aku rasa tak mustahil Allah boleh mustajabkan doa kau untuk dia. Ku kan selalu ada, bisa je telefon selalu. Bisa je telefon selalu. Fatin? Kenapa balik tak beritahu Mama? Fatin? Kenapa ni? Fatin? Kenapa sayang? Kenapa sayang? Is, kami bukan nak pisahkan Is. Tapi lebih baik Is balik pergi berehat dulu. Betul tu Is. Aku tengok kau ni pun dah stres sangat dah ni. Tak boleh. Selagi Syafira tak sedar, tak boleh. Betul tu Is. Is pergilah balik berehat. Kalau ada apa-apa pengembangan pasal Fira, kami cepat-cepat telefon Is. Tak boleh, Umi. Cuma Umi fikir kalau Syafira sedar, tengok-tengok Is tak ada kat sebelah dia, nanti dia ingat apa pula. Sekarang ni, kita tak tahu bila Fira akan sedar. Kau pun nak kena balik juga, tengok keadaan rumah. Jomlah Is, aku hantar kau balik. Kau dapat lelap sejam pun jadilah. Fiz, kau tak tahu apa aku rasa sekarang tau. Jadi jangan paksa aku, boleh tak? Encik Isman, doktor dah ada di dalam bilik pasien. Tadi Encik cakap nak jumpa dia kan? Fiz jumpa doktor dulu.
Fatin, dah banyak kali Azham call Mama. Mama jawab tak? Mama tak tahu nak jawab apa. Kalau dia tanya Fatin ada kat sini ke tak. Sekarang ni puaslah hati Mama kan? Fatin janganlah cakap macam tu. Kalau Mama tahu dia nak sakitkan hati Fatin macam ni, Mama takkan tunangkan Fatin dengan dia. Dan Mama takkan guna duit dia. Mama, apa pun Mama kita kena bayar hutang dia Mama. Sebab itulah Fatin susah nak balik sini. Sebab itu yang dia ugut Fatin. Dia cakap dia akan cari Fatin sampai ke lubang cacing. Mama repair homestay pakai duit dia. Homestay tu tak boleh nak jual. Sebab arwah Papa dah caveat. Fatin tak nak call Is lagi ke? You nampak ni? Kau nak tahu I dah bertunang. I just nak bagi tahu you and I nak semua orang tahu yang I dah dapat the best man but it's not you. Sekati you lah. You nak dapat best man ke apa. Lagi pula kalau you rasa you dah menang, I tak rasa pun yang kita ni bersaing untuk dapatkan best partner dalam life ni. That's okay. Sebab I rasa you takkan bahagia pun dengan dia. Sebab apa? Sebab you takkan cintakan dia macam mana you cintakan I. And dia pun takkan sayang you macam mana dia sayang arwah tunang dia lah. Time tu, baru padan muka you. Tahu tak apa nasib orang yang mendoakan benda buruk pada orang lain? Nanti doa tu akan berbalik-balik pada dia. Dan masa tu, hidup you yang akan merana. Dan I pula akan cakap, padan muka you. Whatever lah Is. Apa-apa pun, I takkan mengemis dekat you sampai I mati, Is. Sebab I dah ada lelaki yang boleh tanggung I, yang boleh jaga I, yang boleh bagi I segala-galanya. Fatin cubalah Puan Intan ke? Fatin kata Puan Intan selalu kontak Fatin kan? Fatin cubalah, mana tahu kot dia boleh tolong kita bayar hutang-hutang ni. Cik Izman, buat masa sekarang apa yang saya boleh katakan, saya sendiri tak sure berapa lama lagi Puan Syafira akan berada dalam keadaan koma. It actually depends on how her body react to kita punya treatment. Saya tak kisah tu doktor. Sekarang ni saya nak tahu ada harapan tak isteri saya ni sembuh. Apa yang boleh saya katakan, Puan Syafira kritikal. Kalau kuman-kuman tu merebak ke organ-organ yang lain, berkemungkinan besar dia lebih memburukkan keadaan. Dan mungkin mati. Cik Izman, kritikal tak semestinya tak boleh diselamatkan. In fact, kita orang sedaya upaya untuk selamatkan Puan Syafira dan kandungan. Kita terus doakan yang baik-baik. InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya keluar dulu. Terima kasih doktor. Sama-sama. Fatin pernah datang kat sini tapi nasib baik orang gaji hanti yang nampak. Lepas tu Fatin balik macam tu je. Hanti merindu sangat kat Fatin. Tapi, yelah. Tak apalah. Fatin datang ni nak apa? Fatin nak jumpa dengan hanti lah. Tapi kalau boleh Fatin tak nak Is dengan uncle tahu. Sebab Fatin tak sanggup nak jumpa diorang. Fatin malu. Aunty janji Aunty akan tolong Fatin. Tapi sekarang Is kat hospital. Dia jaga isteri dia sakit. Kenapa isteri dia masuk hospital? Isteri dia koma. Kesian Is. Hari-hari duduk hospital.
Nanti kalau boleh, Fatih nak jumpa Is. Fatih nak minta maaf kat dia nanti. Senyum seorang-seorang apa? Puas hati dapat sakitkan hati orang lain. Apa hal dengan awak ni? Suka hati saya nak senyum ke, nak sengih ke apa ke? Kalau saya marah kan, lain jadi pula. Saya dah larang awak daripada pergi hospital kan? Kenapa awak pergi juga? Dah lah tak jumpa Is. Awak jumpa orang tua Fira. Apa motif awak ni? Apa masalahnya? Ha? Oh. Diorang mengadu dengan awak lah ni? Diorang tak mengadu, kawan Is yang nampak awak. Sikit-sikit report. Habis tu? Kenapa? Yelah, awak cakap anak diorang dah nak mati meninggal. Awak ingat awak seorang di Pandai Meroyan? Saya bukan main cakap je tau. Saya dengar sendiri dengan telinga saya ni, doktor kata Fira tu umur dia tak panjang. Nak gone. Awak dengar doktor cakap sampai habis kan, Tan? Tak ada kan? Awak tahu tak, doktor bukan senang nak declare sakit dia tak ada harapan. Kalau betul pun, mula-mula dia kena keluarkan DIL. Death in line. Lepas tu, dia panggil waris. Lepas tu baru boleh confirm. Saya tak tahulah apa niat awak ni. Awak boleh suruh orang tua Fira pujuk Isman untuk kahwin lain. Dah. Saya nak awak minta maaf kat diorang. Lambatlah. Nak minta maaf. Ku kan selalu ada, bisa je telefon selalu. Ku kan selalu ada, bisa je telefon selalu. Abi janji sayang. Takkan ada perempuan lain yang boleh gantikan tempat sayang. Abi kan sentiasa ada sebelah saya. Is, Ya, Bang. Papa dah cakap dah dengan parents Fira. Diorang tak marah, diorang faham. Is pun harap sangatlah maaf gurau pasal benda tu. Tapi Papa rasa Is pun patut ada time untuk diri Is juga. Balik. Get some rest. Balik apa, Pak? Fira ni. Yes, Papa tahu. Tapi kalau Is sakit, Fira macam mana? Manusia tak boleh bertahan selama-lamanya dengan kodrat dia sendiri. Letih, penat, boleh mendaratkan. Is rindu nak tengok mata dia, Pak. Is rindu nak tengok anak mata dia. Is nak selesaikan semua masalah dia, Pak. It's not about how we solve the problem. It's about how we handle the situation. Is balik rumah, get some rest. We are all here for her.
Fira sedih sangat lihat kekecewaan di wajah Izman bila Fira tidak hamil seperti yang Izman harapkan. Tapi Fira juga betul-betul terharu sebab Izman cuba sembunyikan kekecewaan itu dari Fira. Kupohon padamu, Ya Allah, tiupkanlah satu roh ke rahimku ni agar dapat aku maniskan muka suamiku dengan kegembiraan. Susah sangat ke Fatin nak jumpa dia nanti? Fatin tak senang hati ni. Fatin cuma nak minta maaf je kat dia. Fatin, Aunty nak minta maaf lah. Aunty dah salah cakap sebenarnya. Apa maksud Aunty? Apa yang salah Aunty? Yelah, Aunty ingatkan Fira tu dah tak ada harapan nak hidup lagi. Jadi Aunty bagi tahulah orang tua dia yang Aunty nak carikan calon isteri untuk Is. Astaghfirullahalazim. Mesti diorang ingat Fatin ada niat jahat kan? Tapi diorang tak tahu pun Fatin dah balik. Aunty tolonglah Aunty. Fatin nak jumpa Is. Fatin cuma nak minta maaf je dengan Is. Yelah. Nanti kita jumpa Baik Aunty. Awak pergi mana-mana tadi? Tak kata dah balik? Gimananya? Awak tak nampak tak? Tak cukup tidur, penat apa. Jangan nak ambush saya dengan soalan berantai awak, boleh tak? Awak penat tu sebab awak tak cukup tidur, merenda yang malam tadi. Ingat saya tak tahu ke? Alah. Assalamualaikum sayang. Sorry, Abi balik rumah. Lepas tu Abi terlelap. Kesian Papa dengan Baba. Dia orang pun jaga sayang sampai tak tidur juga. Saya tahu tak apa Abi buat kat rumah. Abi balas semua pesanan suara sayang. Sayang saja kan buat macam tu kat Abi. Tak apa, nanti Abi balas balik. Abi balas pesanan suara sayang tu, tapi tak bagi tahu sayang. Tunggu masa sesuai baru Abi bagi. Tapi kenapa sayang tak pernah hantar pesanan suara tu? Kalau sayang tak koma macam ni, Abi pun takkan tahu. Sayang tahu tak, selama ni pesanan suara tu lah yang Abi tunggu. Sebabkan pesanan suara tu lah Abi jatuh cinta dengan sayang. Sayang, bangunlah. Abi nak sayang dengar semua pesanan suara yang Abi balas tu. Abi rindu sangat bila sayang ada dengan Abi, waktu Abi sedih, waktu Abi gembira. Paling Abi rindu sekali bila Abi panggil sayang Umairah. Lepas tu pipi saya merah. Sampai dah. Kak baru keluar dari pedalaman. Kak baru tahu tentang Fira. Adik Jerisa. Akak dekat sini. Akak takkan pergi mana-mana lagi Fira sihat. Akak janji akak takkan tinggalkan Fira. Akak akan jaga Fira. Fira lah satu-satunya di akak. Dan Fira lah satu-satunya yang faham akak. Adik, mohon maaf.
cepatlah sembuh, Dik. Aunty rasalah Fira tu macam tak ada harapannya nak hidup. Yelah, kalaulah Aunty rasa Aunty dah cakap dengan doktor tu, stopkan je treatment apa untuk Fira tu. Sebab yelah seksa kan, wire tu lah masuk, wire ni masuk kan. Sian. Tapi doktor tak stop kan, Aunty? Kalau Aunty minta stop, macam Aunty membunuh. Apa pula cakap Aunty nak bunuh orang? Dia kan menantu Aunty. Tak adalah sampai nak bunuh, cuma kesiankan dia kan. Aunty, sorry lah. Sebenarnya Fatin jumpa Is, Fatin nak minta maaf je. Tapi lepas dengar apa yang Aunty cerita semua ni, Fatin rasa sekarang bukan waktu sesuai lah untuk Fatin jumpa Is. Apa pula awak cakap macam tu? Fatin, kalau Fatin tak jumpa Is, rosaklah plan nanti. Plan apa? Adalah. Fatin tak nak tambah apa-apa masalah dah tahu. Aunty bukan nak tambah masalah, Aunty nak selesaikan masalah Fatin. Fatin tu perlukan seorang lelaki untuk melindungi Fatin, tahu tak? Ha? You sure, Pa? Fatin dah balik? Yes, Papa sure sangat. Papa tak sedap hati, Papa follow lah Mama. Mama jumpa Fatin. Tak apalah, mungkin... Yelah, dia kan dah bertunang. Mungkin dia balik sebab dia nak langsungkan majlis dia. Dia jumpa Mama sebab nak jemput, kan? Papa tengok diorang berbual, macam diorang tengah plan something. Papa takut sebab tu Mama berani cakap bukan-bukan pada keluarga Fira. Pa, Papa boleh tolong Is tak? Tolong apa? Tolong jangan bagi Mama bawa Fatin datang sini, ya? Bukan, Pa, takut kecoh nantilah. Okeylah, Papa try lah, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ku kan selalu ada, bisa je telefon selalu. Bisa je telefon selalu. Tak boleh. Akak pergi je lah balik tidur biar Is yang jaga. Apa masalah Is ni? Ha? Aku nak jaga adik aku je. Susah sangat ke? Kak, Syafira tu isteri Is tau. Tahu tak tanggungjawab jaga dia adalah Is. Habis tu akak siapa? Tak ada tanggungjawab atas adik sendiri? Tu susahlah, akak tak faham lah. Is kan sebenarnya, Is kalau boleh Is nak tahu setiap perkembangan yang doktor nak bagi tahu nanti itu je. Kalau boleh Is nak ada sebelah dia waktu dia sedar. Is, dah berapa hari dah Syafira macam tu? Ha? Dia tak sedar. Takkanlah dalam berapa jam Is tak dekat sini, ha? Ada berita terkini dari dia, tentang dia. Okeylah. Akak balik Is dulu. Is! Woi! Degillah dia ni, menyampah betul. Kak Syazah kata Habib tamak. Habib pun tak tahu apa maksud dia. Yelah sayang, kalau boleh Habib nak jadi orang pertama yang tahu keadaan sayang salah ke? Sayang tahu tak, semalam Habib balik rumah. Tapi Habib tak boleh tidur dengan tenang. Sebab Habib asyik fikir kalau sayang dekat sini, tiba-tiba sayang sedar. Lepas tu Habib tak ada dekat sisi sayang. Nanti mesti sayang cari Habib kan? Cinta itu tidak pernah dipaksa. Tapi ia hadir dalam hati duka. Sekarang ni Fira dapat rasakan yang Izman tak salah semata-mata sebab jatuh cinta pada Fira. Sebab Fira pun merasakan perkara yang serupa. I love you, Izman Shah bin Azim. I
I love you more. Syafira binti Syamsul. Sayang? 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 Doktor! Doktor! Cik Izman, Alhamdulillah, Puan Syafira memberikan tindak balas yang positif pada ubat-ubatan dan treatment kita. So, saya boleh katakan that she's safe now. Keputusan darah pun menunjukkan kuman pada badan dia dah makin berkurangan. So, maknanya doktor, isi saya dah tak koma lagi lah. Alhamdulillah. Tapi lepas ni kami akan transfer Puan Syafira di ward biasa dan kami akan refer kes ni pada pakar sakit puan untuk kami pastikan betul-betul yang kandungan dan Puan Syafira selamat. Boleh. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih. Sayang. Alhamdulillah. Sayang. Sayang. I love you. I love you. Nak pergi mana? Saya nak pergi hospital. Hospital lagi? Oh, tadi Encik Samsul telefon. Wah. Kamcing awak dengan dia. Ada plan apa ni? Ha? Adalah tu. Plan apa? Awak ingat saya macam awak ke? Awak jangan ingat saya tak tahu apa yang awak tengah planning sekarang ni. Plan apa? Ni, saya ada satu berita. Berita apa? Siapa dah mati ke? Astaghfirullahaladzim. Menantu kita, dia dah sedar sekarang ni. Itu yang saya nak pergi hospital ni. Panjang umur dia kan? Saya nak ikut awak pergi hospital kan? Saya ikut. Aku cakap pasal kasut aku. Assalamualaikum. So sekarang ni Fatin dah official putus tunang lah. Ni. Dah putus dah. Fatin yang putuskan sendiri. Mana boleh suka putus macam tu, Ma? Mesti ada perbincangan dengan Azam juga kan? Habis tu dah macam tu jadinya, takkanlah nak tunggu apa lagi, tunggu menikah. Lagi parah. So ni kenapa Fatin nak jumpa dengan Is ni, Ma? Fatin, I rasa kalau you ada benda nak cakap, you kena cakap sekarang sebab I pun tak banyak masa ni. Sebenarnya Mama nak Is dengan Fatin. I nak minta maaf kat you. I dah buat banyak salah dekat you. I tak tahu, mungkin sebab I banyak saya buat salah kat you, Tuhan bayar cash kat I. Macam-macam jadi kat I, Is. I tahu dulu you cuba nak ubah I jadi baik. Tapi I degil. I ego. Oh, it's okay. I tak pernah marah you pun. Jangan risau. Kalau you ada apa-apa you nak I tolong you, bagi tahu tau. I boleh tolong you. Fatin.
Aunty belum habis cakap lagi kan? Aunty, Fatin minta maaf sangat. Tapi Fatin tak boleh ikut rancangan Aunty. Fatin tak sampai hatilah. Hai, tak sampai hati pula. Fatin tengok tadi kan, it's cool je. Cubalah, mesti dia faham. Aunty, Fatin tahu dia akan faham. Tapi mesti dia marah. Kalau dia marah dekat Fatin, dia takkan maafkan Fatin. Fatin belum cuba lagi. Fatin dah macam ni. Tak cuba tak tahu kan? Tak apalah, Aunty. Lagipun Fatin tak takutlah dengan Abang Am tu. Sejauh mana dia boleh buat benda tak baik dekat Fatin. Fatin kan saudara dia. Lagipun, Is bukan boleh terima Fatin dah pun. Hey, kenapa cakap macam tu? Okeylah, Aunty. Fatin balik dulu. Fatin, hal ni belum habis lagi tau. Fatin tak sampai hati tengok Syafira macam tu. Ni makanan pertama aku dengan isteri di bulan Ramadan. Aku tak ada duit lah untuk mengawal korang. Aku tak kerja dah dengan Abang Am tu. Lepaslah. Itu aku tak nak dengar. Yang aku tahu, duit aku. Alright? Kalau kau tak ada duit, bos kata balik Bangkok. Okay. No, aku tak nak balik. Tolonglah. Aku takkan ikut macam korang lagi lah. Oi! Yes. Okey. Sekarang ni kau bagi tahu bos kau, dia kerja dengan bos kau tak ada agreement. Dia pinjam dengan bos kau pun tak ada black and white tau. So sekarang ni sebelum aku report polis, baik kau belah. Kau nak masuk dalam ke tak? Belah, aku telefon polis. Sabar jap. Hello. Tuan Pali. Saya lain. Okey. Jangan pegang. Itulah Aunty dah kata. Jangan jalan seorang-seorang. Kena ada orang teman. Ini yang Aunty risau ni. Aunty, Fatin beli makanan untuk berbuka je. Lagipun Mama tak ada kat rumah. Lain kali, kalau Mama tak ada, datang sini je. Apa ni? Is? Yes. Nak ke mana tu? Is nak pergi hospital. Lepas tu nak pergi buka puasa sana. Is? Sekarang ni dah petang tau. Tahu. Jalan pun tengah jam sekarang ni. Tu nak cepat ni. Tak payahlah. Tak sempat dia. Buka kat sini je. Mama masak. Is? Thanks. Tolong I tadi. Ni kalau Azam tu kacau you lagi, you pergi je report polis. Senang. Habis cerita. Itulah masalahnya, Is. Bila jadi macam ni, lagi-lagi saudara mara, tak ada siapa nak percaya, Is. Lepas tu kalau I report, semua saudara mara I, family I semua akan pinggirkan I. Dah lah tinggal I dengan mak I je. Aunty dengan Mama dia cakap, I perlukan someone untuk jaga I, tu je. Ni I cuma nak ingatkan you yang kita memang tak boleh jadi macam dulu balik. Nanti tolong bagi tahu Mama, I kena pergi hospital je. Okay? Bye. Sedap tak adalah. Tak terliur pun. Hari budak. Sayang. Sorry tau. Lepas beli makanan je, Mama terus ajak Abi buka. It's okay. Thanks, Abi. Sebab rakam suara-suara Abi mengaji. I love you. I love you too. Sayang, ni lepas ni Abi nak pergi masuk office kejap. Ada kerja, ada benda nak kena settle. Tapi jangan risaulah, nanti Kak Syazah teman ya. Okey. Kita nak makan lagi tak? Kejap. Tuai padi. Okey tak? Okey. Panas. Sorry. Terima kasih.
Is. Ma? Mama buat apa dekat sini? Nak jumpa Fira ke apa? Tak, Mama nak jumpa Is. Tapi Is nak masuk office dah, Ma. Is ni lebih penting dari kerja Is, lebih penting dari Fira. Tolonglah Mama. Sekejap je. Boleh? Is, Mama nak Is nikah dengan Fatin. Hah? Ingatkan lagi pada diriku, atau sengaja kamu mau menyakitiku. Ingatkan lagi kali terakhir ku mendengar suaramu bilang padaku rindu. Aku hanya mau dirimu tahu, kau bisa aja telepon selalu.